Apa vitamin yang boleh bantu untuk atasi masalah batu karang dalam buah pinggang? Apa yang vitamin yang kita boleh consume boleh bantu untuk mungkin cairkan, pecahkan, buang batu karang dalam buah pinggang. Sebab ini daripada testimoni yang real, sebab kami banyak dapat pelanggan yang macam tu kan, sebab zaman sekarang ni buah pinggang lah, dalam empedu lah, dan alhamdulillah bila guna konsisten kan, doktor discharge bagi tahu dah tak payah datang lah batu karang dah tak ada. Jadi kalau anda first time tengok video ni, boleh subscribe channel saya ni, ataupun boleh juga komen saya dah subscribe. Okay, baik. Ada beberapa vitamin sebab orang kita panggil vitamin semua benda basically yang pil-pil tu semua vitamin. Dan ada yang tak pil pun, dalam soft gel pun orang panggil vitamin juga. Ada setengah orang panggil ubat. Semua benda adalah ubat lah. Tapi sebenarnya dia kita panggil suplemen lah. Sebab dia sebenarnya datang daripada pelbagai bentuk. Ada omega 3 minyak ikan, ada daripada protein, ada daripada galian kan, yang tablet tu kan, ada kalsium kan, magnesium, bukan semuanya vitamin. Tapi senang cerita, kita panggil lah semua jenis vitamin kan. Semuanya vitamin. Setengah orang dia tak tahu pun basically. Okay, tak apalah, panggillah vitamin. Okay, jadi macam mana kita nak bantu tubuh kita, buah pinggang kita, tubuh kita untuk discharge benda-benda yang abnormal, abnormal kepada tubuh kita. Abnormal maksudnya batu karang ni benda abnormal lah, benda yang kita tak nak, betul tak? So jadi kita kena faham cara pemilihan suplemen ataupun vitamin untuk batu karang, untuk elak ataupun untuk atasi batu karang tu lah basically. Okey, jadi yang pertama sekali kita bantu untuk nak keluarkan batu karang tu macam mana? Okey, kita bantu lancarkan saluran yang kita ada lah basically kan, untuk keluarkan benda tu dengan pengambilan alfalfa. Alfalfa ni memang sangat bagus untuk dia dah buat kajian kepada monyet, saintis dah buat kajian pada monyet, yang pengambilan yang konsisten dia boleh kurangkan plak. Plak dia maksudnya saluran darah tu semakin lancar, saluran kencing semakin lancar, mudah nak keluarkan. Okay, yang kedua ialah vitamin B. B ni dia ada banyak jenis B. Jadi nak senang sekali kita ambil B kompleks saja. B kompleks ni dia ada 8 jenis vitamin B. Ya, tapi kat pasaran tak semua, ada 4, ada 6 kan. So daripada Ultimate Vitamin kita bagi 8 jenis vitamin B yang semuanya semula jadilah. So jadi 8 jenis vitamin B ni apa yang dibuat? Dia bantu pertama, dia bantu sebab kita faham batu karang ni daripada asid dan juga daripada ada galian juga, dan ada juga lemak, kolesterol yang tumpat lah, lemak yang tumpat. So jadi bila kita makan makanan tu dia akan bantu tukar jadi tenaga, elak daripada pengumpulan orang kata kolesterol baru, lemak-lemak baru, B kompleks tu. Kemudian B kompleks ni bantu untuk lancarkan peredaran darah. Sebab kita nak apa yang kita makan tu sampai dekat situ. Jadi dia akan sampai melalui darah lah. Dan kalau kita mungkin senak, sakit kan, dia akan jadi ibarat pil tahan sakit yang semula jadi. Okay, yang ketiga ialah omega 3. Omega 3 ni yang dia ada fungsi bakar lemak yang sangat bagus lah. Jadi tapi nak yang bagus, kalau boleh ambil daripada minyak ikan. Sebab minyak ikan dia akan bagi bentuk yang tubuh kita terus boleh ambil, boleh guna, iaitu EPA dan DHA. Dan kita naklah bakar lemak ni. Bakar lemak sebab batu karang ni antara komposisi dia juga adalah lemak yang keras, yang dah keras. Kan? Jadi pengalaman saya bagi omega 3 ni pada batu karang empedu, batu karang buah pinggang ni, dia memang boleh cairkan benda tu lah. Boleh cairkan benda tu. So jadi dibantu juga sebagai anti radang. Kalau kita sakit kan, maksudnya sel tu ada radang, berlaku inflamasi, berlaku bengkak-bengkak, merah dekat bahagian buah pinggang kita tu, kita ambil omega, alhamdulillah dia akan bantu untuk elak kuatkan sel tu supaya tak mudah radang. Tak mudah radang dan tak nak juga jadi infection. Tak nak juga sampai jadi infection. So jadi, dan yang terakhir saya sangat cadangkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia adalah satu jenis orang kata suplemen daripada tumbuh-tumbuhan yang memang tinggi kadar baiki sel dia. Dia masuk dalam tubuh kita, apa dia buat? Dia akan cari dulu benda yang tak normal. Dia akan cari dulu benda yang kronik. Dia akan settlekan benda tu. Itu ibarat dia punya fungsi hebat dia lah. So jadi apa yang dibuat untuk ni? Sebab dia bantu untuk naikkan metabolisme, dia bantu untuk betulkan kerosakan sel,
dibantu untuk cairkan darah juga, tapi tak banyak, sikit je. Sikit je. Kalau orang ada masalah dia ambil produk cair darah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma tak boleh ambil sekali dengan ubat lah, dia kena ambil asing sikit. Kita akan ajar teknik pengambilan dia. Dan yang penting semuanya sekali adalah semula jadilah, semula jadi daripada tumbuhan. Cuma tadi minyak ikan saja. Cuma itu disuling 3 kali untuk bebaskan daripada logam-logam berat. So, jadi testimoni memang saya sangat seronok lah dengan Cik Azama. Cik Azama ni dia 2 bulan ni memang doktor kata dia dah makan semua. Doktor tanya makan apa? So makan benda ni, dia bagi tahu tak apa, teruskan makan. Dan you tak payah datang lah. Sebab dia alhamdulillah bebas daripada masalah batu karang buah pinggang. Jadi kalau nak tahu benda yang sama, teknik pengambilan, nak pilih produk yang sesuai, bajet yang sesuai, yang penting sekali teknik pengambilan lah. Macam mana nak consume itu betul-betul. Setiap orang dia ada tempoh masing-masing. Ada cepat, ada sederhana, ada ambil masa sikit kan. Tapi tak ada masalah. Okey, jadi boleh dapatkan dekat link bio saya, boleh dapatkan dekat link description kat bawah, dan siapa yang tengok dekat TV boleh terus WhatsApp 019 394 9873.